Hari ni kami nak fight ikan monster. Dekat mana? Dekat Kolam Rozali, Bukit Tambun, Pulau Pinang. Nak beli umpan? Semua ada jual kat sini geng. Pelet, roti. Dah beli dah? Jadi bancuh dulu. Untuk 3 jam harga dah RM35 geng. Untuk satu rod. Saya sendiri pun bukan kaki pancing ikan patin dengan mekong geng. Jadi saya gunakan pisau apa? Pisau strawberry. Strawberry tu saya campur dengan pelet dengan roti ni geng. Oh dia tu sedap betul. Dalam duk tunggu tu alhamdulillah strike geng. Kena rohu ni bang. Kepecu. Kanan. Tak apa. Ke rohu lah. Alhamdulillah naik ikan rohu juga. Ikan rohu ni apa lagi? Simpan dan boleh bawa balik geng. Lepas tu master kita pula strike geng. Kali ni bukan rohu, bukan ikan pacu. Kali ni ikan patin lah geng. Yang ni besar, sirih besar. Yang ni betul kau punya dia balas. Hampa tengok sendiri ya. Tak boleh nak pam tu. Pam punya pam, kunci drag. Pun tiba-tiba macam tu lah orang kata. Bila pakai GoPro tu tak mau makan. Bila off GoPro tu dia mau pula makan. Akhirnya naik juga geng patin yang macam ni. Dah naik video dulu. Nampak tak gemuk elok ikan patin ni. Bila timbang tu dia 16.6 kilo. Jadi sampai sinilah video kali ni. Kalau hampa suka dengan video yang macam ni, hampa boleh tinggalkan like, follow dan share dekat member-member hampa. Strike kau, ingat letup kau.